Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahum wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tajuk pagi ni Ustaz nak membicarakan tentang solat musafir atau disebut jamak qasar. Persoalan yang nak dibincangkan ialah jamak qasar ni, anak-anak jemaah semua faham lah. Ada dua, satu jamak takhir, satu jamak takdim. Jadi jamak takdim mulakan sembahyang asar di dalam waktu zuhur atau sembahyang isyak dalam waktu maghrib. Ada penjamak takhir, kita mengakhirkan, iaitu bawakan sembahyang zuhur ke dalam waktu asar dan bawa pula sembahyang maghrib ke dalam waktu isyak. Itu dua keadaan. Ada pun qasar, maknanya dipendekkan. Sembahyang boleh dipendekkan, sembahyang 4 rakaat saja. Sembahyang zuhur jadikan 2 rakaat, sembahyang asar, sembahyang isyak. Itu sajalah. Cuma bila menyentuh tentang perjalanan safar ni, ada 3 perkara yang kita kena faham. Yang pertama, konsep apa yang disebut sebagai mustautin. Yang kedua disebut sebagai safar ataupun musafir orangnya. Adapun yang ketiga ialah mukim. Itu 3 perkara yang anak-anak ahli jemaah sekalian kena ambil faham baik-baik. Yang pertama disebut mustautin, itu mudahlah faham. Kita berada dalam kampung kita dan tidak berniat untuk berjalan jauh. Itu maknanya duduk dalam kampung kita lah. Jadi yang keduanya disebut safar, dalam perjalanan. Orangnya digelar musafir. Jadi safar ni hendaklah perjalanannya lebih daripada 2 marhalah. Lebih daripada 2 marhalah. Kilometernya bukan 90 kilometer lah. Anak-anak ahli jemaah sekalian. Lepas itu yang ketiga disebut mukim. Inilah satu perkara yang kita kena ambil faham baik-baik. Khususnya mukim tu sendirilah. Mukim apa dia? Iaitu bila seseorang berjalan dalam perjalanan, dalam musafir, berniat untuk berhenti beberapa hari yang tertentu. Yang disebut mukim khususnya ialah ketika kita nak berada di satu-satu tempat, di rumah keluarga ke, di kampung mana-mana, di bandar mana-mana, selama 4 hari penuh. Kalau kita berniat untuk berada di satu tempat 4 hari penuh, makanya ketika kita sampai ke kampung itu, ke qaryah itu, maka wajib kita sembahyang tamam biasa selalu. Maknanya kita sudah jadi ahli mukim. Faham tak nak sekalian? Jadi tak ada dah musafirnya. Tetapi sekiranya kita hanya nak berada di situ 3 hari 3 malam, maka kita masih disebut sebagai seorang musafir lagi. Harus main jamak dengan qasar. Faham baik-baik tu ya. Apa maksud 4 hari penuh dan tak masuk hari masuk dan hari keluar? Katalah contohnya, kita berada di satu tempat itu, nak berada di satu tempat di Kuala Lumpur. Sampainya ke rumah adik-beradik kita di Kuala Lumpur hari Isnin petang. Petang Isnin sampai di rumah dia. Maka hari Isnin itu digelar hari masuk. Kalau kita niat nak berada di situ Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, 4 hari. Kita nak balik hari Sabtu, maka kita digelar mukim. Maknanya 4 hari penuh tu. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, 4 hari tu penuh. Kita nak balik hari Sabtu. Kalau kita nak balik hari Jumaat, kita masih dalam musafir. Kita masih dalam musafir. Kalau kita nak balik hari Sabtu dihukumkan sebagai hari keluar. Hari Senin hari masuk, hari Sabtu hari keluar. Hari penuh ini yang menyebabkan kita sebagai jadi ahli mukim Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Fahami anak-anak sekalian ya. Fahami baik-baik satu masalah. Sangat orang keliru. Orang sebut musafir itu 3 hari, tapi tak dapat membeza antara musafir dengan mukim. Ini masalah yang sering dikelirukan oleh manusia lah. Jadi baik, satu lagi, sekiranya berlaku sesuatu yang menghalang untuk kita bergerak balik ke, menyambung perjalanan ke, seumpama ada masalah lah. Misalnya kata
dia kerosakan kereta. Dia berlaku seorang anak buah tak dulu rosak kereta di Perak. Dia pakai Mercedes lama, sangat bermasalah. Jadi bila kereta tu rosak, kita cadangkan memang bawa ke depo ni siap kan. Tapi nak order barang tu makan masa. Ingat boleh dapat dalam 3 hari, masih dalam musafir lah. Anak-anak dia kita orang ambil dengan van lain, dia suami isteri tinggal terpaksa ambil homestay di Perak tu. Jadi tunggu kereta tu siap. Jadi dia kekal musafir. 3 hari dia masih dalam satu musafir. Kalau tak selesai lagi, masuk hari keempat, dia bercadang pula dalam 3 hari bersiap lagi musafir. 1 musafir, 2 musafir, 3 musafir. Para ulama memutuskan sehingga sampai boleh 18 hari. 18 hari maknanya dia boleh masih dalam musafir lagi. Boleh jamak qasar sepanjang sehingga 18 hari. Lepas itu mungkin lah. Itulah masanya yang diizinkan oleh syarak. Selagi dia bercadang untuk balik esok, untuk siap esok, tapi tak siap. Faham ya anak sekalian ya? Sampai 18 hari. Maknanya kalau kita nak kira musafir yang pertama 3 hari, musafir yang kedua 3 hari, dan 6 hari, musafir yang ketiga 9 hari, musafir yang keempat 12 hari, musafir yang kelima 15 hari, gitulah. Sampai musafir yang ke-6 18 hari, 6 kali musafir seolah-olah. Gitu guys. Wallahualam, itulah. Untuk mudah-mudahan kita dapat memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.